Kalau kau seorang yang baran, kau tinggal ke tempat yang boleh membuatkan kau marah. Kau tak perlu terangkan kepada sesiapa, kau tak perlu explain kepada sesiapa, kau tak berhutang pun dengan sesiapa, kau tak perlu pun untuk menceritakan kau punya side of the story. Kau gerak dan kau belah daripada situ kalau kau seorang yang marah. Sebab syaitan sangat-sangat suka pada orang yang tengah dalam keadaan marah. Dan daripada tinggalkan yang marah dengan keadaan yang menjerit-jerit, dia akan membuatkan kita naik tangan. Daripada naik tangan dan boleh menyebabkan dan mengakibatkan macam-macam hal terjadi. Tak kisah apa pun yang boleh menyebabkan kau marah, tinggalkan tempat itu. Cari tempat yang boleh membuatkan ketenangan kepada kau. Tidak menjadikan kau bacul untuk kau nampak bila kau pergi. Tidak menjadikan kau takut untuk kau pergi. Dan tak penting pun apa yang orang fikirkan tentang kau pada waktu itu. Tak penting pun untuk kau explain. Tak penting tu untuk terangkan. Tak penting pun untuk kau berlawan pada waktu itu. Tinggalkan perdebatan. Kalau dia boleh membawa kepada kemusnahan, boleh membawa kepada kekejaman, boleh membawa kepada pergaduhan, tinggalkan waimah siapa pun. Sebab kita tak tahu bila kadang kita tengah marah, kita tengah baran, kita dihasut, kita dicucuk, kita diminta, tak perlu pun apa sebab pun, apa penjelasan, apa waimah apa sekalipun, tinggalkan. Kau tak berhutang dengan sesiapa penjelasan, orang tidak berhutang dengan kau jawapan. Kau tidak perlu menyelesaikan masalah pada waktu itu. Kau pergi dan tinggalkan masalah. Sebab masalah ni dia tak ada degree. Masalah tetap masalah. Dia tak ada degree daripada besar ke masalah, kecil ke masalah, susah ke masalah, senang ke masalah. Dia tetap adalah masalah. Dia tak ada moral dalam masalah tu. So tinggalkan perdebatan. Tinggalkan benda yang boleh membawa kau kepada ke arah baran. Tak kisah kau seorang ayah, tak kisah kau seorang suami, tak kisah kau seorang ibu, tak kisah kau seorang mak, tak kisah kau seorang kawan, tak kisah kau seorang adik, seorang abang, seorang menantu, seorang ipar, seorang sahabat ataupun orang awam biasa. Tinggalkan perkara yang boleh membuatkan kau bergaduh. Sebab akhirnya benda yang kau bergaduh tu yang membuatkan dia tindakan kau boleh buatkan benda tu besar, padahal perkara yang spark kecil sangat dan tak berbaloi untuk kau. Okay, ingatkan diri kita dan ingatkan orang lain. Bye.